Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama kitab kita ni Fiqh Sunnah lil Imam Syafi'i. Ni Fiqh Sunnah Imam Syafi'i ni sebenarnya kitab saja tazhib fi adillati matawiyah taqrib. Tahqiq bidali bi hujjah terhadap kitab matan rajah wa taqrib Qadi Abu Syuja' nah. Okey, sekarang ni kita sambung tadi dalam bab muamalat lagi, iaitu perkara yang ke-10, iaitu doman, iaitu penjamin hutang lah. Doman penjamin hutang. Okey, seseorang sah menjamin hutang yang berada dalam tanggungan orang lain apabila jumlah wang tersebut diketahui dengan jelas lah. Jadi dia nak tanggung 100,000 atau tanggung separuh 50,000 dah. Lain tu cari sendiri. Maksudnya penjamin hutang tu dia kena jelas. Imam Bukhari 2168 meriwayatkan dari Salamah bin Al-Qa' radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang-orang yang membawa jenazah ke hadapan baginda seraya berkata, "Ya Rasulullah, solatkanlah jenazah ini." Nabi bertanya, adakah ia memiliki hutang? Mereka menjawab tidak. Baginda bertanya lagi, apakah ia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Maka baginda pun mensolati jenazah tersebut. Dah. Jadi dia tak ada hotel lah. Ada tinggal apa tak ada. Jadi dia Nabi pun solat jenazah. Jadi orang yang tak ada hutang ni Nabi solat jenazah ke atas. Okay, seterusnya, tidak lama kemudian ada yang membawa jenazah yang lain lah. Orang mati yang lain, jenazah lain. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, solatkanlah jenazah ini." Nabi bertanya, apakah ia memiliki hutang? Mereka menjawab, ya. Baginda bertanya lagi, apakah ia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya, 3 dinar. Maka baginda pun mensolati jenazah tersebut. Ada duit lah nak bayar hutang lah. Setelah itu datang jenazah yang ketiga. Orang ramai yang menyertai berkata, "Ya Rasulullah, solatkanlah ia." Nabi bertanya, apakah ia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Baginda bertanya lagi, apakah ia memiliki hutang? Mereka menjawab 3 dinar. Maka baginda berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Nabi tak mahu solat jenazah. Mendengar perkara itu, Abu Qatadah berkata, solatkanlah ia ya Rasulullah, biar aku yang menjamin hutangnya. Jadi hutang itu berpindah daripada semati kepada Abu Qatadah. Maka baginda pun mensolatkannya. Jadi Nabi iktiraflah boleh tanggung hutang orang lain lah. Doman jamin hutang orang lain. Okay, Nasa'i menambahkan jilid keempat muka surat 65 bahawa Nabi SAW berkata, engkau sedia menunaskannya? Abu Qatadah menjawab, ya. Maka baginda pun mensolatkannya. Ada tambahan lain lah. Hadis riwayat Nasa'i. Artinya Abu Qatadah berjanji akan melunasi hutang orang tersebut. Dia tolong ganti, tolong jamin hutang lah. Dalam riwayat Ibn Majah 247, Abu Qatadah berkata, aku yang akan menanggung hutangnya. Hal ini ditegaskan lagi oleh Allah SWT, waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ada bihi za'im. Artinya siapa yang dapat mengembalikannya akan perolehi bahan makanan seberat membawa unta, dan aku menjamin terhadapnya. Nabi Za'im. Surah Yusuf ayat ke-72. Jadi Nabi Yusuf ni beri jaminnya, jamin lah nak beri kalau. Jadi jamin-jamin ni jamin nak janji nak tunaikan sesuatu. Begitu juga jamin hutang pun tetap boleh gantilah, boleh jamin hutang orang lain lah. Lepaslah tuai asal ibu hutang, berpindah kepada penjaminnya. Ukuran jaminan ayat ini dapat diukur besarnya kerana menurut kebiasaan mereka, bahan makanan seberat beban unta itu dapat diketahui secara adat kebiasaannya. Jadi janji Nabi Yusuf ni seberat beban unta diketahui masa tu secara jelas lah. Sekarang tak berapa jelas, ada zaman dulu jelas. Seberat beban unta tu orang tahu dah banyak mana, maka jelas. Jadi hutang tu nak tanggung tu biar jelas, 3 dinar ke 1,000 RM 1,000 ke 100,000 ke, biar jelas dia. Orang yang memiliki tagihan hutang berhak meminta wangnya baik kepada orang yang menjamin maupun kepada orang yang berhutang. Dua-dua boleh minta dah. Jika jaminan tersebut sesuai dengan yang terangkan di awal lah. Jadi jamin cuma mana biar jelas. Ada perjanjian ke apa pun jelas. Tak boleh tak jelas. Sedangkan dalil kebolehan menagih hutang itu kepada orang yang menjamin adalah sabda Rasulullah SAW. Al-'ariyatu ma'addatun wa za'imu gharimun. Artinya pinjaman mesti dilunasi, wajib bayar balik hutang-hutang ni pinjaman. Dan orang yang menjamin hutang sama dengan berhutang.
dia jamin, dia bertanggungjawab. Orang yang berhutang asal tak mau bayar. Jadi orang yang beri hutang tu boleh tagih kepada penjamin lah. Pinjaman mesti dinegosiasi dan orang yang menjamin hutang sama dengan berhutang. Orang jamin hutang serupa dengan ibu hutang juga. Hadis Tirmizi 2665 dan beliau menghasankannya. Sedangkan dalil keharusan bolehnya menagih langsung kepada orang yang berhutang. Memanglah boleh minta direct kepada orang yang berhutang. Ialah sabda Rasulullah SAW kepada Abu Qatadah radhiyallahu setelah ia melunasi hutang jenazah yang dijaminnya. Al-an baradat alihil jilduhu. Sekarang barulah kulitnya menjadi dingin. Jadi sekarang barulah kulit menjadi dingin. Hadis Ahmad jilid 3 muka 330. Apabila orang menjamin menjadi orang yang berhutang, maka ia boleh menagih hutangnya kepada yang dijaminnya. Jika jaminan dan pembayaran itu atas izin dari orang yang berhutang. Jadi jamin pun kena kebenaran orang yang berhutang. Dia tak mau orang itu jamin, tak boleh lah dia. Dia kena beri kebenaran. Orang itu bayar pun soal atas nama dia lah. Sebab dia beri kebenaran. Gitulah lebih kurang. Lepas tu, dah. Jadi asal-asal tanggungjawab orang yang berhutang lah. Jadi dia ni, selamat dia lah. Dia selamat dia. Tidak sah hukumnya menjamin hutang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas. Atau hutang yang belum terjadi lagi, jamin dah tak boleh. Seperti ucapan seorang, saya menjamin hutang yang akan engkau pinjam pada si fulan. Secara umum kita tak boleh. Kecuali jaminan itu berbentuk akad jual beli. Seperti jaminan seorang terhadap pembeli yang wangnya sudah ada. Namun barangnya belum dimiliki penjual atau cacat dan lain-lain. Penjamin bagi itulah. Yang ada, barangnya belum siapa lagi dah. Jadi dia jamin lah. Jaminan dan jas ini termasuk jaminan terhadap hutang yang belum wajib. Tapi masalah ini diperlukan kerana tuntutan keperluan yang mendesak. Ada benda-benda ni, muamalah ni. Ada perkara-perkara yang terdesak, maka dibolehkan. Termasuklah seolah-olah macam jamin, waranti ke apa begitu lah. Bagi tu siapa. Yang ke-11, kafalah, jaminan atas diri. Kafalah ni jaminan atas diri. Jaminan atas diri orang lain dibolehkan bila orang yang dijamin memiliki kewajipan terhadap orang lain. Seperti hukum qisas, potong tangan dan sebagainya. Allah Ta'ala firman, فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهْ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Maka ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami lihat kamu termasuk orang yang berbuat baik. Surah 78. Dan ni ada benda boleh lah, ada benda tak boleh lah. Hukum kisah kak, dia boleh waris tu boleh minta bayaran lah. Boleh jamin, boleh bayar atas diri maksudnya. Jadi orang keluarga keluarga pembunuh ni, keluarga pembunuh tu boleh jamin. Boleh bayar ganti rugi lah. Apa tu. Bayar kepada orang yang kena bunuh, keluarga kena bunuh ni. Bukan bayar pada kerajaan lah. Hukum-hukum tu. Kena berpindah dah hukum Islam. Jadi tak adil ni, penjara 15 tahun, kau suka dia lah. 15 tahun, 25 tahun, 15 tahun. Dia bunuh orang ni. Keluarga dendam, tak boleh apa-apa. Sepatutnya keluarga dapat sesuatu. Jadi keluarga pembunuh, dia kutip lah. Duit mana, kutip derma ke apa dah. Kira lah atas nama parti ke PAS ke DAP. Betul kutip. Apabila duit cukup, dia bayar kepada keluarga semati. Bukan pada kerajaan lah. Okey, yang ke-12 syirkah akad kerjasama ni. Syarikat lah kerjasama ni. Dalam akad kerjasama, diharusnya adanya 5 syarat. Pertama, kerjasama dilakukan dalam bentuk penyatuan dana berupa wang, baik dirham, dinar atau lainnya. Maksudnya, kumpul duit. 1,000 orang ni, si A, 1,000 si B, 1,000 si C ni. Dalil yang menerangkan disyariatkannya kerjasama syarikat ni adalah hadis riwayat Abu Daud 3,363. Dari Abu Hurairah yang berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Anna thalithu syarikaini ma lam nahnu ahaduma sahibahu. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Artinya Allah Ta'ala berfirman, aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang bekerja sama selama mana salah seorangnya tidak mengkhianati yang lainnya.
Apabila salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari antara mereka. Tadi buat syarikat ni untuk teguhkan dana dah syarikat ni, buat kerjasama, penyatuan dana, modal tu bersatu. Maka itu ada barakah. Ada pertolongan dari Allah sebenarnya. Tapi ada yang tidak ikhlas, awal-awal niat terbaik, tidak ada berkah lah. Gitu je bendanya dah. Jadi Islam ni menggalakkan perniagaan dan kerjasama dan buat syarikat. Ada orang kata orang Melayu, orang Islam ni tak mau harta, tak betul lah. Orang Islam pun mahu semuanya tak minat berniaga. Jadi budaya kita berniaga. Jadi kita kena beritahu hadis macam ni lah. Bahawa Allah ni beri berkat, beri dorongan untuk kerjasama, untuk buat syarikat. Bergabung modal ke apa lah. Allah akan bantu beri berkah, tolong lah. Tapi jangan ada niat tak betul lah antara mereka tu dah. Kena cari betul-betul lah supaya tidak ada yang khianat. Kalau tidak ada yang khianat, betul-betul niat awal nak khianat dah. Atau tengah jalan nak khianat, korang berkat lah. Buatlah rugi pun apa, bekerjasama sampai berjaya, jatuh sama-sama, naik sama-sama lah. Yang kedua, barang yang menjadi modal kerjasama serupa jenis dan macamnya. Dah. Dia sama jenis, macamnya pun sama. Jenis macam apa dah. Modal kerjasama nak niaga apa biar jelas maksudnya lah. Jangan tidak jelas lah. Yang kedua, modal yang dimiliki disatukan sama-sama. Tidak nak, tak pisahlah. Syarikat ni kena sekali rugi sama-sama untuk sama-sama. Yang keempat, masing-masing pihak harus mendapat izin dari pihak lain dalam mengelola modal kerjasama. Jadi nak lulus ni, nak dari syarikat, kena putuskan sama-sama lah. Jangan ikut kepala seorang saja. Maksudnya kerjasama dia putuskan tu mendapat izin lah. Maksudnya disetujui oleh pihak yang bersyarikat, yang bersama dalam syarikat. Yang kelima, keuntungan dan kerugian dibahagi berdasarkan peratus modal yang dimiliki masing-masing. Orang 100%. Bukan 100%, dan maksudnya berapa peratus. Kalau modal 1,000, 3%. Untuk 10%, boleh 10,000 dah. Orang hak modal 50,000, bolehlah 5,000 kalau 10% hutang. Jadi begitu je. Kaedah peratus ni memang diakui dalam Islam. Masing-masing pihak berhak membatalkan akad kerjasama bila masa pun ia kendaki, dan apabila salah seorang pihak meninggal dunia, maka kerjasama menjadi gugur secara automatik. Dia kerjasama tu kena buat tobik lah, modal dia mati dia nak ataupun sambah nak cuci dia, kata sama, kena suruh harta tu, modal dan sebahagian apa, untuk sekarang mana suruh pada keluarga semati dia. Betul lah. Kecuali anak dia, cucu dia, kanak-beranak dia tu waris nak sambung lagi. Itulah lah. Secara umumnya batal lah. Yang ketiga pula, al-wakalah, perwakilan atau penurunan kuasa. Wakil lah. Ya. Setiap perkara yang boleh dilakukan sendiri oleh seorang, boleh ia mewakilkannya kepada orang lain. Dan boleh menerima perwakilan dari orang lain. Ya, boleh wakil lah. Hal ini terangkan oleh beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 2182 dan hadis Sahih Muslim 1901 dari Abu Hurairah. Ia berkata Nabi SAW memiliki hutang unta umur tertentu kepada seseorang. Nabi ada hutang lah. Hutang unta umur tertentu kepada seseorang. Maka suatu ketika orang itu datang menagih hutangnya. Nabi berkata pada para sahabatnya, berilah dia unta yang dia minta. Nabi wakil lah. Bukan Nabi bayar sendiri, Nabi suruh beri. Para sahabat mencari unta yang seumur dengan unta yang diminta, tapi mereka hanya menemukan unta yang lebih tua darinya. Mengetahui perkara itu, Nabi berkata, berikanlah kepadanya juga dah. Tua pun tak apa, lebih baik dah. Orang itu membalas, engkau telah menepati janjimu, semoga Allah menepati janjinya kepadamu dah. Jadi dia doa pula setara orang Nabi, kepada Nabi pun doa. Engkau ni Nabi telah tepat janji, semoga Allah tepat janji padamu dah. Nabi menjawab, inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Artinya orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang paling baik dalam melunaskan hutangnya. Kita balas hutang lebih sikit, tak apa dah. Asalkan tidak termasuk perjanjian bayar bunga tu ni lah. Aku hutang 50,000 denganmu, mu hutang aku 50,000, kena bayar 100,000. Tak boleh, terharam tu riba. Tapi kalau dibayar suka-suka dia kerana dia menghargai, kerana orang itu telah beri hutang sekadar yang mampu, tak tertekan dengan suka-suka dia, maka itu dibolehkan. Juga hadis dengan jangan syarat lah, jangan ada syarat dari perjanjian awal-awal.
Juga hadis tentang mewakilkan orang untuk jual beli. Seperti diriwayatkan oleh Tirmizi 1258 dengan sanad yang sahih dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu. Dari Urwah Al-Bariqi radhiyallahu yang berkata, Rasulullah SAW memberiku 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing. Nabi beli 1 dinar, suruh cari satu ekor kambing. Aku membelikan 2 ekor kambing dengan wang itu, tapi dia beli 2 ekor. Nabi suruh beli seekor dah. Dengan duit itu dia beli 2 ekor dah. Ada kambing murah cari, beli 2 ekor, 1 dinar. Lalu aku menjual kembali seekor kambing yang kebeli dengan 1 dinar. Ya. Seekor kambing hak lebih tu jual lah. Harga 1 dinar. Dan aku datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa 1 ekor kambing dan 1 wang dinar dah. Jadi dia jual, beli 2 ekor, dia jual seekor, beli 1 dinar, seekor kambing dia bawa ke Nabi lah dengan 1 wang dinar lah. Aku menceritakan bagaimana aku boleh mendapatkannya, maka baginda berkata, Barakallahu laka fi safqati yaminika. Artinya semoga Allah memberkati dalam setiap transaksi jual beli. Nabi berkat kerana dia menego lah. Nabi wakil kepada dia dan dia buat dan lebih baik. Wakil dia ni bukan boleh asal seekor kambing ni. Boleh 2 ekor, boleh 2 ekor kambing dan dia 2 seekor, dia boleh seekor kambing dan 1 dinar dah. Maksudnya perwakilan ini diiktiraf kerana tidak merugikan pemilik asal. Dia boleh hutang lagi dah. Ditambahkan hadis tentang pernikahan diriwayatkan oleh Bukhari 2106 dan hadis Sahih Muslim 1405 dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu yang berkata, seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, Ya Rasulullah, aku serahkan urusanku padamu. Suruh Nabi nikah dia lah. Okey lah. Nabi masa tu sebagai qadi atau pemerintah kerajaan lah. Jadi kalau tak ada bapak ke apa, pemerintah qadi ataupun pemerintah tu boleh jadi wakil pada perempuan tu, rakyat dia lah. Sebabnya kerajaan ni lebih seumpam bapak lah, jaga rakyat dia. Maka seorang berkata, Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Nabi SAW bersabda, Zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Artinya aku nikahkan engkau dengannya dengan mas kahwin ayat-ayat Quran yang engkau hafal. Ni perempuan itu mungkin tak ada waris ke apa, kajian lah. Lepas tu jadi wali dia dan Nabi pula diwakil kepada perempuan itu. Jadi perempuan itu jadi Nabi, jadi wakil lah kepada perempuan itu nikah dengan siapa-siapa. Wakalah adalah akad yang tidak mengikat. Artinya seorang wakil atau orang yang mewakilkan tidak wajib meneruskan akad wakalah. Wakil suruh nikah, wakil ke apa, wakil. Tiba tak mahu tengah jalan, tak mahu dia suruh balik dah. Setiap pihak boleh membatalkan akad tersebut bila saja mereka inginkan. Dan akad itu menjadi gugur dengan meninggalnya salah satu pihak. Wakil suruh nikah, wakil suruh beli, wakil ke apa, tiba-tiba mati. Yang diwakilkan ataupun tuasa. Jadi batal lah. Orang yang diwakilkan dianggap sebagai orang yang diberi kepercayaan terhadap apa yang diamanahkan kepadanya. Apa yang ia belanjakan terhadap amanah itu dan ia tidak menanggung risiko kerugian kecuali kerana kelalaian murni daripadanya. Kecuali cuai sungguh lah. Dia wakil tiba kena rapak tengah jalan, asal-asal dia tidak cuai dah. Jadi tu dia pun mungkin kena rapak, bukanlah wakil saja. Kalau betul-betul dia tidak cuai, tidak ada konspirasi, maka dia lepaskanlah dia dah. Tak perlu lah tanggung dah. Sebab apa musuh aku dah, boleh beli sendiri dah. Boleh wakil sendiri, tak payah wakil, beli sendiri dah. Dia wakil ni tidak bertanggungjawab asal dia. Dia nak tolong je dah. Kecuali dia memang merancang atau memang cuai sungguh dah. Pisah letak duit, letak apa di tempat yang mudah curi dah. Seorang wakil tidak boleh melakukan transaksi jual beli kecuali dengan 3 syarat. Tak boleh jual beli kecuali 3 syarat. Pertama adalah yang menjual barang diamanahkan dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan wang yang beredar di daerahnya. Jadi wakil jual dia ke apa-apa, ikut keadaan uruf tepat tu lah, berapa harga wakil. Tak boleh jual ikut suka dia lah. Berdua, dia tidak boleh menjual untuk dirinya sendiri. Jual tu untuk orang lah. Yang ambil upah ke apa, hal lain lah. Jual tu bagi orang lain. Dia tidak boleh menamakan orang yang mewakilkan kecuali dengan izinnya. Tak boleh berubah atas nama dia lah. Dia kena berubah atas nama syarikat, nama tuai asal lah.
Dia tak boleh sebut nama tuan asal dah. Kecuali atas izin tuan asal dah. Jadi dia tu jual ni. Tuan asal tu orang kita usah beli kat tuan asal dah. Tapi ke penjual wakil ni ada aura bisnes. Nah, jadi tak apalah. Tak perlu disebut tuan asal barang tu dah. Yang ke-14. Pengakuan atas persaksian. Pengakuan seorang terbahagi menjadi dua. Pertama, pengakuan yang berhubungan dengan hak Allah SWT. Yang kedua, pengakuan yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Dalil yang mensyaratkan adanya pengakuan adalah firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum. Artinya jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Kunu qawwamina bil qisti. Benar-benar penegak keadilan menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Syuhada lillah walau ala anfusikum. Jadi jadi saksi. Mengakulah. Jujur, kata benar, saksi, mengaku dah. Sabda surah An-Nisa ayat 135. Sabda Rasulullah SAW, "Ughdu ya unaisu ila imraati hadha fa in i'tarafat farjumha." Qala faqada 'alaiha fa'tarafat fa amara biha Rasulullah SAW farujimat. Artinya, pergilah esok pagi wahai Unas, temuilah isteri orang ini. Jika dia mengaku telah melakukan perbuatan zina, maka rejamlah dia. Maka keesokan harinya Unas menemui wanita tersebut dan dia mengaku. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk merejamnya. Hadis Bukhari 2575 dan Muslim 1297. Jadi wanita tu mengaku. Jadi dia tak perlu pak orang saksi ke apalah, dia sendiri mengaku dah. Nah. Sebab orang pakat tuduh dia buat zina ke apa dah. Jadi bunyi-bunyi tu dia tak mengaku pun tak apa, dia mengaku kan kena jatuh hukum lah, gitulah. Zaman Nabi tu mudah lah. Zaman sekarang ni cara pun tak lah. Tak mengaku bersalah ke apa, kena buat hukum, kena bicara. Sebab sistem pegawai hakim mahkamah ni jadi rumit lah, jatuh hukum jadi rumit. Tak seperti zaman Nabi tu mudah lah, tak timbul isu ke apa lah, dan selesai masalah cepat. Banyak benda lain boleh buat. Ni tangguh-tangguh lagi nak cara macam mahkamah bertahun-tahun lah. Gitu je usul kuih, usul ke apa pun tak. Dia bukan zaman Nabi sekejap ni. Ada rayuan, ada apa yang menyebabkan benda tu bertangguh-tangguh. Kalau ambil cara nak mahkamah ke, lambat pula lah. Buat masjid ni. Gitulah benda yang timbang antara mufsadat, mudarat dan maslahat kebaikan. Jadi benda tu susah jadi kajian ni. Okay, pengakuan yang berhubungan dengan hak Allah SWT tidak boleh dicabut kembali. Sedangkan pengakuan yang berhubungan dengan hak sama manusia tidak boleh dicabut kembali apabila telah diucapkan. Mengaku tak boleh tarik balik. Tapi kalau mengaku hak Allah, perempuan tak ada mengaku, tiba-tiba dia tarik balik, boleh. Sebab tak ada orang saksi, dia mengaku tak. Hak Allah boleh tarik balik. Tapi kalau dia curi, dia orang tangkap dia curi ke apa, tak boleh tarik balik lah. Nah, mengaku curi. Tarik balik tak boleh nak. Sebab dia melibatkan hak manusia ni. Hal ini dikuatkan oleh hadis tentang kisah hukuman rajam yang diputuskan terhadap Ma'iz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi itu Ma'iz. Bahawasanya ia lari kabur ketika dilempari batu. Kemudian para sahabat mengejarnya juga dan melanjutkan hukuman rajam terhadapnya. Ya. Lari pun kejar. Setelah itu mereka memberitahu perkara tersebut pada Rasulullah SAW. Dan baginda berkata, kenapa kalian tidak membiarkannya pergi? Nabi suruh lepas. Melibatkan hudud, melibatkan diri sendiri, tidak melibatkan hak orang lain, boleh lepas. Nah. Sebab curi bak apa tak boleh lepas lah. Hadis Bukhari 4970, Muslim 1991 dan Tirmizi 1428. Pengakuan dianggap sah jika memenuhi 3 syarat. Pertama, balik. Budak tak sampai balik, ngaku pun tidak diiktiraf lah. Hukumnya tak sama lah. Yang kedua, berakal. Kalau gila, ngaku pun tak boleh pakai dah. Betul tak yang ngaku, betul tak. Dia tak pakai, dia savvy. Mungkin dia tidak dia buat apa yang mengaku dah. Yang ketiga, atas kehendak sendiri tidak dipaksa. Kerana orang yang dipaksa tidak terima pengakuannya. Kalau kena paksa, ada. Kena mengaku jadi saksi, kena paksa dia liwat ke apa tu pun dia dipaksa untuk mengaku pun. Tak mengaku lepas anak keluarga dia
Kalau tak mengaku, mati keluarga dia. Jadi dia dipaksa, tak diterima lah. Ibn Majah 2044 meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam bihi wa mastukrihu alaihi. Artinya sungguhnya Allah memaafkan umatku terhadap apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Allah maaf ya. Selama mana mereka belum melakukannya atau mengucapkannya, dan memaafkan apabila mereka melakukan sesuatu kerana dipaksa. Jadi ada pertamanya dalam hati nak wajah, tiba-tiba tak buat. Dah. Jadi tak bersalah lah. Lagi tak buat. Ataupun buat kerana dipaksa dah. Kena paksa buat, maka dia dimaafkan, tidak kena hukuman asal lah. Artinya Allah SWT menggugurkan beban taklif terhadap apa yang dilakukan orang yang dipaksa. Apa yang ia ucapkan dalam pengakuannya ketika dipaksa dianggap tidak sah. Maka Allah SWT juga tidak mengakui pengakuan kafir yang diucapkan seorang kerana dipaksa. Selama hatinya masih tetap mengikrarkan keimanan. Jadi orang siapa kafir tu, mengaku kafir pun tidak batal lah. Kafir, tidak jadi kafir lah dia, tidak jadi tidak kafir dia. Kerana dipaksa. Selama hatinya masih tetap mengikrarkan keimanan lah. Oleh sebab tu hadis. Ada perbahasan lah hadis dalam dalam kitab syarah kitab tauhid lah. Kitab tauhid lah. Syekh Muhammad Abdul Wahab tu ada hadis tu lalak lah. Ada orang yang lalak. Kerana lalak, dia masuk syurga, ada lalak masuk neraka. Dia dipaksa. Kalau tak sembelih lalak ni, tak korban lalak ni untuk berhala tu, dia lepas lah. Ada seorang lagi tu, dia tak mahu korban untuk lalak. Dia pun kena bunuh. Masuk syurga dah. Ada seorang lagi, kan dia paksa bunuh, dia korban lah lalak untuk berhala. Dia pun lepas. Dia masuk neraka hadis tu lah. Di hadis tu ada sedikit masalah pada sanad ya, juga ya. Jadi secara umumnya hadis tu tidak kuat lah. Ya. Tak boleh jadi hujah. Jadi kalau kena paksa mengucap kafir pun, sebut kafir pun, sembah berhala pun dimaafkan. Tambah lagi lah korban untuk berhala dia. Lalak lah. Lagi lah dimaafkan lah gitulah. Allah SWT firman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Artinya kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan. Paksa suruh sembah berhala ke kafir, ke sujud matahari ke apa, dan dia takut kena bunuh, dipaksa, dia pun tak buat. Itulah. Jadi dia buat benda tu kerana terpaksa, dimaafkan lah. Kalau dia rasa kuat, tapi tidaklah salah. Kalau dia rasa kena bunuh pun tak apa, perjuangan jihad dia ke apa dah, ataupun dia jadi contoh bagi orang lain, jadi dia melawan pun dimaafkan juga, tidak dikira salah dah. Kalau kata tak jamin dah, contohnya ayah dah tuhankan dah, so tunduk rokok sikit je kepada matahari ke apa, tak mau. Siapa Jepun ambil ke apa, ingat kena bunuh dah, orang lain ingat kena bunuh. Tapi orang Jepun respect dia dah, sebab dia tidak tunduk kepada tengah, dan dihormati pula di Jepun kerana ketegasan dia. Adalah dikit-dikit nak. Apabila pengakuan berhubungan dengan harta, maka diperlukan adanya syarat yang keempat, iaitu ar-rusyd, dapat menggunakan wang dengan bijaksana dah. Orang cerdik. Ada syarat harta pula, ia ada tambahan syarat, iaitu rusyd. Boleh pandai guna duit lah. Apabila seorang mengakui sesuatu yang benar jelas, maka penjelasannya dikembalikan kembali kepadanya. Tak adalah ni, betul mengaku kau, tak mengaku kau saksi kau. Detailkan lagi pertanyaan supaya dia jawab dengan lebih detail dan tidak ada keraguan, ketidakjelasan. Okey, pengakuan yang diucapkan dengan pengecualian boleh dilakukan selama pengecualian itu disambungkan dengan pengakuan awalnya, dan pengakuan ini sah meskipun diucapkan dengan dalam keadaan sihat maupun sakit. Iaitu sakit parah yang dikhawatirkan akan meninggal dunia sekalipun. Jadi mengaku jadi saksi ke apa, sah lah. Sihat ke sakit ke, nak mati ke, ada pengecualian dia. Dia ada tempat kejadian tapi tak terlibat pukul budak tu dah. Maksudnya boleh lah. Dia sambung dah.
Okey, yang ke seterusnya tu. Yang ke-15, akad pinjaman i'arah. Dah, pinjaman i'arah. Yang ke-15, akad pinjaman i'arah. Setiap benda yang boleh dimanfaatkan dan tidak mengurangkan kepentingan benda tersebut, boleh dipinjamkan selama manfaatnya dapat dirasakan. Pinjam rumah, pinjam kereta dah, sewa ke apa dah. Atau pinjam tak bayar, tak ke sewa dah. Boleh lah, kan? Ada firman Allah Taala wa yamna'un al-ma'un, artinya dan dengan enggan menolong dengan barang berguna dah. Wa yamna'un al-ma'un. Surah Ma'un ayat 7. Kedekut angin nak bagi pinjam pun tak mau bagi. Tak baiklah. Jadi Allah iktiraf boleh bagi pinjam dah. Ulama berpandangan bahawa tafsir ayat ini adalah keengganan dalam masalah meminjamkan antara tetangga dan lainnya. Orang terperlu, orang terdesak pinjam pun tak bagi, tak baiklah. Itu perangai-perangai ahli neraka dah. Jadi orang terdesak beri pinjam lah. Pinjam tempat tinggal kau, orang terbakar rumah ke apa dah. Hadis Al-Bukhari 2484 dan hadis Sahih Muslim 2307 meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW meminjam kuda Abu Talha dan menunggannya. Nabi sendiri berpinjam. Boleh kan? Namun menurut pendapat yang lebih sahih adalah boleh meminjamkan sesuatu selama manfaatnya nyata dan jelas. Seperti meminjamkan pohon untuk dimakan buahnya, bolehlah. Sedangkan barang yang jika dimanfaatkan akan habis, maka tidak sah untuk dipinjamkan seperti lilin dan lain-lain. Nak pinjam ke apa kata? Rokok kau, makanan dah. Tak payah pinjam tu bagi saja nak sedekah nak. Pinjam nak beri kan dia makan habis nasi sebuku. Nak pinjam nasi sebuku tak boleh kan. Akad pinjam meminjam boleh dilakukan tanpa batas waktu ataupun dibatasi hingga batas waktu tertentu. Dan barang yang dipinjamkan menjadi tanggungjawab peminjam dah. Jadi pinjam kereta, pinjam gapo, pinjamlah selama mana boleh dah. Boleh. Tidak salah dah. Dan orang minta balik kena tak gitu dah. Atau waktu tu semula yang boleh pinjam dah. Lepas tu kawan nak guna dah. Sebulan je kamu boleh berguna, lepas sebulan saya nak guna balik. Maka boleh juga macam tu dah. Cuma kalau rosak, peminjam tu tak boleh kata punah Kalau bawa dia tak boleh baiki dia. Kalau atas balik dia tak boleh lah dia kena baiki. Masa rosak tu masa dia dah. Sehingga boleh berlaku rosak, peminjam harus menggantikannya senilai harga yang berlaku pada saat itu. Kalau siapa rosak tak diguna, kena bayar. Tak pinjam sangat kereta orang dah. Abu Daud 3522 meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW meminjam sebuah baju besi pada peristiwa perang Hunain kepada Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Perang Hunain itu Nabi pinjam baju besi daripada sahabat dia Safwan bin Umayyah. Sahabat berkata, apakah ini rampasan yang Muhammad? Baginda menjawab, tidak, tapi pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi Nabi tanggungjawablah rosak ke apa nak. Yang ke-16, rosak, mengambil milik orang lain tanpa hak dah. Ropok gitulah. Berkurang dah. Ambil hak orang lain. Suka curi, dia ambil daripada orang dah. Rosak. Okay, barang siapa yang memiliki mengambil barang milik orang lain, maka ia wajib menggantikannya. Berserta kerosakannya dan belanja sewa selama yang mana ia menggunakannya. Ambil kata orang, apa. Rosak ke apa, kena ganti lah. Bagi diri. Belanja sewa selama dia kena ganti harga sewa lah. Dah. Apabila barang yang diambil rosak, maka ia mesti menggantikannya dengan barang yang serupa bila ada yang setara dengannya atau mengganti yang sama nilainya. Ya. Jika tidak ada padanannya, kena bayar duit ke apa dah. Harga paling mahal diketahui sejak hari pengambilan sampai hari kerosakan. Harga memula lah. Harga mahal. Pinjam 10 tahun, harga rosak tu harga memula. Ropok lah, bukan pinjam. Ropok dah. Jadi tetap dia kira harga asal walaupun jatuh harga barang tu dah, kereta tu. Rosak, ambil milik orang lain tanpa hak dah. Apa. Yang ke-17, syufa'ah, membeli hak milik bersama yang sudah dijual oleh pemilik lain kepada orang lain. Beli hak milik bersama. Dan kita baca, syufa'ah berhak dilakukan oleh orang yang memiliki hak milik dalam harta yang jual. Bukan hanya berdasarkan tempat tinggal yang berhampiran atau hubungan tetangga.
Ada hak lah. Hak milik harta yang dijual tu maksudnya hak bersama lah. Syafa'ah berlaku pada setiap barang yang dapat dipisahkan, tidak pada barang yang tidak dapat dipisahkan atau dibahagi-bahagikan. Juga setiap benda yang tidak boleh dipindahkan dari tanah seperti bangunan dan lain. Dengan harga senilai harga yang dijual kepada pihak luar. Jadi, bagi tu boleh pisah, boleh bagilah. Nah, kalau bagi tak boleh bagi, payahlah dah. Jadi boleh bagi kambing ke berapa ekor dah. Milik bersama tiba-tiba jual pihak lain, dia boleh berkongsi lah, hutang ke apa dah. Imam Bukhari 2108 dan Muslim 1908 meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qada Rasulullah SAW bisyafa'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah SAW menetapkan hak syafa'ah terhadap setiap barang yang belum dibahagikan. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan pada tanah, rumah atau kebun apabila telah dibuat pembatas dan jalan pemisah maka tidak ada lagi hak syafa'ah. Nah, kalau tak syafa'ah ni bagi tak berkongsi sama lah tak? Hak milik bersama lah. Tapi kalau jelasnya jual sosok lah. Orang ni hak milik dia ni, orang ni milik ni. Tapi kalau tak jelas, maka kena bicara lah dah. Hak milik bersama lah. Okay, syafa'ah harus dilakukan dengan segera. Apabila ditunda-tunda padahal sanggup untuk mengerjakan segera, maka hak syafa'ah boleh gugur. Dah. Nak buat selesai segera. Jangan jadi bertangguh macam harta ni saka tak tuntut ni nak. Ibnu Majah dia boleh meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, syafa'ah itu seperti melepaskan ikatan. Maksudnya dia akan cepat hilang apabila tidak segera menuntutnya dengan segera. Milik tanah bersama kau dah. Bangunan bersama kau selesai cepat-cepat. Sebagaimana seekor unta akan segera lari jika ikatan dilepas dan tidak secepatnya dikejar. Selesai cepat-cepat. Apabila seorang pemilik menikahi seorang wanita dengan mas kahwin sebidang tanah yang dimiliki bersama, nikah dan perempuan dah. Mas kahwin, tanah tu bukan hak dia sahaja dah. Maka pemilik yang lain berhak mengambil hak milik tanah itu dengan membayar wang senilai mas kahwin tersebut. Jadi orang yang ambil, dia berhak ambil lah. Bayar pun ni lah mas kahwin tu kan. Apabila pemilik tanah itu orang yang ramai, maka mereka semua berhak memiliki tanah yang dipindah tangankan berdasarkan kebahagiaan kepemilikan masing-masing. Bagilah lebih kurang dah. Okey, seterusnya yang ke-18 dah al-qirat, pembagi hasil. Al-qirat pembagi hasil lah, keuntungan bagi hasil ni atau disebut juga mudharabah. Dalam bank pun ada sebut mudharabah. Bagi hasil dapat dilakukan dengan 4 syarat. Iaitu pertama, modal usaha berupa wang tunai seperti dirham, dinar, rupiah dan lain-lain. Modal tu wang tunai ni nak dia. Jelas lah maksudnya jelas. Jadi disyariatkannya akad al-qirat, akad mudharabah ni bagi hasil ni. Qirat ni ataupun mudharabah ni bagi hasil. Dalil disyariatkannya akad qirat adalah ijma' ulama dan perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Takmilatul Majmu'. Ni bukan Imam Nawawi dah, penyempurna dia dah. Siapa dia Syekh ke apa dah panggil. Syekh Sebuki dah. Tidak Sebuki. Suatu muka surat 101 dan 14. 14 ke apa ni? Ibn Uzair berkata para ulama sepakat ijma' akan kebolehan akad mudharabah, akad kerjasama dalam sejumlah wang. Imam Sana'ani menambahkan tidak ada perbezaan pandangan antara kaum muslimin mengenai kebolehan akad kerjasama al-qirat. Akad ini sudah ada sejak zaman jahiliyah dan diakui oleh Islam. Yang kedua, penyandang dana memberi hak mutlak kepada pengelola untuk mengelola usahanya, syarikat apa dia, atau menentukan kebijakan yang harus diputuskan menurut kebiasaan berlaku. Jadi orang bidana tu disuruh pada pengelola lah, syarikat tu nak buat gana suruh tu. Yang ketiga, penyandang dana dah menentukan peratusan keuntungan yang akan diperolehi oleh pengelola seperti setengah atau 1/3 dan lain-lain. Jadi dia janji dah syarikat tu
boleh untung berapa? Berapa persen lah. Jadi modal ni modal beri dana lah. Tapi orang usaha tu kena makan gaji, kena duit lah. Jadi kena bincang lah. Yang keempat, akad kerjasama tidak dibatasi waktu tertentu lah. Sampai bila lah sehingga putus lah. Pengelola tidak menanggung risiko kerugian kecuali kerana pencerobohannya dalam bekerja. Cuba ke apa boleh tu lah. Atau lala dalam mengelolakan usaha yang dimaknah kepadanya. Jadi asas-asalnya tak tanggung rugi dah. Pengusaha ni. Apa manager syarikat apa yang usaha ni. Apabila diperolehi keuntungan atau kerugian, maka kerugian ditutupi dengan keuntungan diperolehi dia. Jadi tengoklah ada syarikat untung, syarikat rugi dah. Macam JLC ke apa, Tabah Haji ke, KDSP ke, ada yang untung, ada rugi dia. Walaupun sebut rugi, syarikat rugi, dia ditampun dengan syarikat apa, pelaburan yang menguntungkan, gitulah keadaannya. Okay, bila sekat tu dulu sampai ke 18 dah. Bak ke subtopik ke 18, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.